Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terdengar rakan sekerja saya yang bertugas menyediakan peralatan-peralatan untuk sukan dan membuat padang, garisan-garisan di padang untuk larian-larian dan juga untuk lompatan-lompatan untuk acara olahraga, saudara. Nampaknya mereka adalah orang-orang yang hebat daripada guru-guru lain, sementara guru lain pada masa ini menjamu selera di kantin dan sebagainya. Mereka masih lagi berada di padang, saudara. Pagi-pagi lagi untuk mengelakkan cuaca panas sejak pagi. Mereka telah mula bekerja walaupun matahari sedang naik, saudara. Jadi saya akan membuat review berkenaan dengan kerja dua orang ini, iaitu Cikgu Ali dan juga Cikgu Aslam, yang kita boleh lihat mereka juga sebelum ini membuat meja-meja dan rak-rak sekolah dan petition untuk bilik-bilik pihak pentadbir, bilik guru dan sebagainya. Apa sahaja berkenaan elektrik, berkenaan aircon dan berkenaan apa sahaja, mereka lah yang terlibat, tetapi tidak pernah kita canangkan, tidak pernah kita lihat mereka bekerja. Petang, siang dan malam mereka masih lagi berada di sekolah. Dan inilah guru yang serba boleh, guru yang perlu kita ketengahkan, iaitu Cikgu Aslam dan juga Cikgu Ali yang hebat di sekolah kita. Dan sama-sama kita lihat review saya selepas ini. Ini kita nak buat line padat untuk lautan lembing, cakera, lompat jauh. Untuk 200 meter siap dah. Okey, boleh tengok track 200 meter. 200 meter kita sepatut buat 4 lorong, tapi kita extra ada 5 lorong. Mana ni? Okey. Ini track dia ni. Okey. Ada 5 lorong dah. Ini kita buat hari Minggu. Lewat dengan Ali ni. Dengan Tuhan. Orang jauh, Malaysia. So, Ajim budak tu. Ada dia lah. Jadi saya ada. Beres. Okey Li, Okey. buat ke apa ni? Buat line padat lah. Berapa hari dah Ali bertugas ni? Hari cuti pun galau juga. Ambil masa berapa lama ni? Ni ambil masa sepetai. Yalah berapa seminggu ke 2 minggu ke? Mana ni? Oh, semua sekali. Semua sekali? Oh. Lebih kurang 3 hari. 3 hari? 3 hari settle. Gila. Comel. Ukur ni kena ukur rang. Merah belakang. Ni kita buat 5 lorong. Dia biasa 4 lorong. Biasa ni. Ni. Kita tahun ni rumah sipil kita ada 4 rumah. Sebelum ni ada 5 rumah. Kita kecil dia jadi 4 rumah. 4 warna asal. Bawa 5 lorong ni. 5 lorong. Asalnya lorong 4. Cikgu dari beti saya tambah, kita tambah. Atau bos kata 4 ikut ni. Kawai selenda kan. Coba. Oh tu. Dah. Budak boleh lari track 200 ni. Ya. Macam kita duduk ikut track tu. Ada? Beres. Nak tengok buat. Pasir mana? Nak isi pasir pula ni lah. Oh, bukan kita kembur pula lah. Jadi pun baru ni kan patah kaki. Oh, bahagian ni ini lagi. Ngosit. Meter, 9 meter, 2.75. Sebelum kita buat ni, kita akan rujuk pada Mr. Google, Pakcik Google dulu. Jadi kita akan tengok jarak dia. Berapa jarak dia? Berapa jarak dia untuk lompat jauh. Runway 40 meter, 20 cm. Take off box. Landing peak 7 hingga 9 meter. Cara-cara orang boleh buat panas-panas gini. Tidak gila lah kan. Kena ukur. Ini peralat dia ni. Tali. Ini apa dia panggil? Tali ukur. Ini tenda kotor.
Setuju ha. Ya. Pakai tanda. Oh, itu dah dapat. Ini lah. Cikgu Aslam. Dan sebenarnya inilah hero-hero yang tidak didendangkan. Hero yang telah pun bekerja hampir seminggu di sini untuk menyiapkan semua sekali padang kita. Garisan yang begitu panjang yang tidak mampu kita buat sebenarnya. Itulah dia hero-hero yang akan anda lihat selepas ini bagaimana mereka membuat kerja di keadaan panas yang begitu terik sekali. There's a hero. If you look inside your heart, you don't have to be afraid of what you are. There's an answer. If you reach into your soul, and the sorrow that you know will melt away. And then a hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fears aside, and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you finally see the truth that a hero lies in you. It's a long road when you face the world alone. No one reaches out a hand for you to hold. You can find love if you search within yourself, and the emptiness you feel will disappear. And then a hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fears aside, and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you finally see the truth that a hero lies in you.
Straight ya. Oh, comel ni. Dia boleh buat ni. Boleh. Okey. Okey dah. Okey, ada nak kata apa? Okey. Okey. Derah lagi. Terima kasih kepada YouTuber sekolah Cik Empu. Okey. Assalamualaikum. Oh, panas yang membara. Itulah dia kerja-kerja di belakang tabir yang kita tidak pernah tahu, dan hari ini kita buat review. Mereka adalah hero-hero yang tidak didenda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.